Tiga jenis adik-beradik yang busuk hati. Allahu Akbar. Kita hidup adik-beradik, berkeluarga, nak seronok, berkasih sayang, hormat menghormati, tak. Tiga jenis adik-beradik. Pertama sekali, ada adik-beradik yang dia dengki, dia tak puas hati, dia dengki terhadap adik-beradik yang lain, abang ke kakak ke adik dia ke. Dalam masa yang sama, dia juga memburuk-burukkan adik-beradik dia tu pada mak dia ke, ayah dia ke, ataupun pada orang lain. Dia kata abang dia duit banyak, duit banyak pun kedekut, duit banyak pun berfoya-foya, bukan guna duit jalan betul pun. Adik dia cemerlang, pandai cemerlang pasal dia duk kauti mendengar pensyarah, dia bukan belajar betul pun, menipu dalam peperiksaan. Tengok, dia busuk hati, dia dengki dan dia memburuk-burukkan. Jenis yang kedua adalah dia dengki terhadap adik-beradik dia yang lain dan dia mendatangkan mudarat. Dia memudaratkan pula. Dia cuba nak buat benda yang buat benda yang membahayakan pula. Kalau dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, adik-beradik dia lempak pibu masuk dalam perigi, dalam telaga. Dengan memang tujuan nak bunuh, nak mudaratkan lah. Dahsyat. Ada di kalangan adik-beradik pun cubaan-cubaan nak bunuh adik-beradik sendiri pun ada, na'udzubillah min zalik. Dan yang ketiga, ada jenis adik-beradik yang dia pakat dengan orang lain untuk jatuhkan, mudaratkan, burukkan adik-beradik sendiri. Sanggup, ya Allah, peliharalah kami, ahli keluarga kami, adik-beradik kami, abang, kakak, adik-adik kami semua dalam jagaan-Mu, ya Allah. Kasih sayang terhadap mak bapak kami. Amin ya rabbal alamin.